Baru mau beli pan dia sabut dalam apa? Be, sini lah be, yang kita hari tu ada kita main. Okey. Kita nak okey be? Okey. Kita pergi balik ke sana. Kita nak jalan ni. Tak ada apa dah kan? Apa dah Ustaz? Nanti. Okey, ni kawasan yang saya tak perlu naik ke kapal terbang. Saya hanya berjalan di sini, saya dah boleh merasai suasana di Bangladesh. Tiap-tiap minggu. Kita turun sini. Tiap-tiap minggu kita turun sini. Selagi DBKL tidak tak buat kerja, selagi ahli parlimen tak buat kerja. Nak cucu mereka sebagai pengkhianat. Rakyat hampa bagi sekali. Hampa bagi, kita buktikan. Dah, kalau orang muda ni penipu tak apa. Tua-tua nak mampus ni penipu, malu kat orang lah. Betul? Ya. Dah. Kalau orang muda penipu, dia ada vision tau. Sebab dia nak hidup, dia ada vision, nak belah keluarga, nak belah anak-anak. Dia penipu tak apa. Tapi kalau tua-tua nak mampus, rumah kata pi, kubur kata mai. Kalau penipu, malu kat anak cucu tau. Pengkhianat. Jadi baru lah sampai. Betul. Baru lah warga-warga asing ni pengkhianat. Ingatlah, hidup tak lama lah. Pengkhianat, jadi baru lah warga asing kok tak guna.